Amanah memang menegakkan Islam rahmatan lil alamin, menolak pahaman asabiyah, ghulu, sekretarian dan pahaman-pahaman yang dianggapkan pahaman itu kononnya pahaman Islam. Amanah menegakkan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang mendamaikan, membebaskan dan membawa rahmat untuk semua. Kita hendaklah berpegang teguh kepada akidah Islam. Tetapi dalam muamalah kita, kita boleh bermuamalah dengan siapa saja. Kita akan bekerjasama selagi kerjasama itu tidak merosakkan akidah. Dengan kaum lain, dengan agama lain, dengan NGO lain, semuanya lebih banyak boleh daripada tak boleh. Soal akidah, kita ada pegangan. Lakum dinukum waliyadin. Amanah mesti berada di hadapan dalam memerangi rasuah, membela golongan tertindas. Sama ada berlaku di mana-mana tempat, amanah hendaklah campur tangan dan bersama dengan mereka. Kadang-kalanya mereka bukan daripada parti kita, bukan daripada agama kita, tetapi perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan, kita hendaklah bersama.